Kat Masjid Darul Abrar, Kampung Tupong Tengah. Makcik, si jemput kami kah? Okey, ready? Nanggap sapi. Okey. Okey, kita masuk lorong ni. Ada kenduri, ada kenduri. Dalam makan-makan lah. Makcik, si jemput kami kah? Kat Masjid Darul Abrar, Kampung Tupong Tengah. Sekarang tu kita jumpa je juga tempat orang buat ibadah korban. Kawasan dia tu cantik. Di tepi sungai masjid ni. Aku tak jumpa, betul lah aku cakap. Orang Sarawak je tahu dekat mana tempat ada korban lembu. Tuknya ada nasi-nasi apa semua bagi. Ada 2 ekor lembu dan seekor lagi sapi telah dipiak. Disebabkan boleh dikenakan valuation, aku tak boleh tunjuk lah macam mana diorang korban Dan kalau tengok lembu sudahlah. Tahu bu. Cantik tempat dia. Hui. Tempat mandi mayat. Betul ke orang Madah, daging korban si boleh makan fresh-fresh? Nak sembelih lembu korban kena berhati-hati, bukan senang. Munya mati sebelum disembelih, kira daging tu dah haram, si boleh dimakan lagi, dah jadi bangkai, kena bagi dekat non-muslim. Terima kasih Masjid Darul Abrar sebab beri kami kesempatan. Raya haji tu dapat juga beraya macam raya Aidilfitri. Nang suka kami beraya rasa suasana kampung tu. Dapat makan lemang, nasi impik, rendang, macam-macam daging ada. Terima kasih tuan rumah yang terpaling glamour di Kuching tu, Sandai.